Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam video yang ketiga. Saya Cikgu Izma Zata Amelia binti Ismail akan meneruskan lagi topik perbincangan kita di bawah subjek Sains Tingkatan 3 KSSM Bab 4 Kereaktifan logam 4.3 Pengekstrakan logam daripada bijihnya, iaitu isu pelombongan di Malaysia. Di sini cikgu ingin mempamerkan satu kajian kes berkaitan dengan isu pelombongan yang terkait dengan isu tempatan dan global. Isu tempatan tentang pelombongan adalah isu bauksit. Bauksit adalah salah satu sumber yang terdapat di Kuantan, Pahang. Di sini bauksit dilombong dengan aktif. Kesannya ialah sungai di sekitar Bandar Kuantan tercemar, jalan raya menjadi merah, bau busuk daripada air mengganggu penduduk di sekitar dan kebanyakan penduduk terseksa kerana kawasan pelombongan terletak berdekatan dengan kediaman mereka. Selain itu, isu pelombongan juga memberi kesan kepada persekitaran di Tasik Chini. Tasik Chini di Pahang adalah satu warisan semula jadi di negara kita. Namun, pelombongan yang berlaku di situ telah menyebabkan air tasik menjadi keruh, habitat untuk ikan, air tawar rosak, ekosistem air tawar musnah. Kebanyakan hidupan di Tasik Chini seperti ikan dan haiwan akuatik lain mati kerana air tasik tidak sesuai lagi menjadi tempat tinggal mereka. Jika kita lihat daripada segi isu global, pelombongan juga memberikan impak yang negatif. Contohnya pelombongan emas. Di negara Brazil, pelombongan emas secara aktif yang berlaku di sana telah menyebabkan pencemaran logam merkuri. Logam merkuri adalah bahan yang berbahaya kepada kita dan juga ekosistem akuatik. Ramai orang mendapat kesan racun daripada bahan ini yang menyebabkan penyakit seperti kanser. Selain itu, di Afrika, pelombongan berlian yang dilakukan oleh syarikat-syarikat luar telah menjejaskan masyarakat di sana. Selain daripada itu, alam sekitar musnah akibat hakisan dan pembentukan lubang besar akibat pengorekan tanah. Penduduk tempatan pula mengalami konflik sosial, iaitu harta mineral mereka habis diangkut oleh syarikat-syarikat yang berkepentingan. Mengapakah isu ini sangat penting daripada segi tempatan dan global? Isu ini memberikan kesan kepada kita seluruh manusia. Jika kita tidak serius dan tutup mata sahaja, habislah bumi kita ini. Jadi, apakah tindakan pemulihan yang boleh kita lakukan? Jawapannya ada dalam video yang keempat, iaitu penyelesaian dan usaha memelihara kawasan pelombongan. Cikgu akhiri video ini dengan ucapan sekian, terima kasih.